Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa hari ke-13. Hari ni kita dekat Melaka, berpuasa dekat Melaka. So how's your Ramadan hari ni? Puasa yang ke-13. Harap semuanya okey. Gelak. Hari ni kita akan jawab lagi soalan daripada korang. Sama pada hari tu ke? Oh. No baby, no baby. Banyak soalan kita tak jawab. Okay. Soalan hari tu dapat tangan daripada Faridah pula. Farah Zulaika. Apa cara paling senang Mr. Ms pujuk wife? Mr. Ali buat untuk pujuk wife. Nak pujuk dia ni senang je. Kiss sikit, peluk sikit, tepuk-tepuk kepala dah. Okey. Dia saja manja, nak memanja. Apa cara paling senang Mrs. Aidil buat nak pujuk husband pula? Dia jangan merajuk. Kalau merajuk pun dia say sorry. Lepas tu you admit your kalau salah, admit your mistake. Lepas tu Tak ada makna je. sebab dia jarang merajuk. Fayad and Ryan selalu lena tidur pukul berapa? Tak tentu. Pukul 2, 3, pukul 4 pagi. Tapi dia timing macam kalau dia tidur pukul 8, 9, dia akan bangun pukul 2, 3 pagi balik. Main betul baru tidur balik. Kalau tidur pukul 12, 1 macam tu sampai pagilah. Soalan seterusnya, Aini Syahidah Anwar. Sorry banyak sangat soalan. Apa yang paling janggal pernah Mrs. and Mrs. lakukan atau ternampak? Tak ada. Mana? Rasanya tak ada benda yang janggal. Sebab janggal janggal tu Apa cerita kegemaran Faiz and Ryan? Terus ke Upin dan Ipin. Dan juga kartun-kartun Mickey Mouse. Mickey Mouse Clubhouse. Minion, Chipmunk. Mr. Aidil pernah buat surprise tak kat Mr. Aidil? Pernah, tapi selalu tapi fail. tak se-best dia punya lah. Mr. and Mrs. jenis orang yang macam mana? Kita orang jenis periang. You tak? You Aku serious? je tak. Dia je yang periang. Dia serius. Sometimes cakap boleh tak you tukar muka you tu macam serius sangat. Seterusnya Mr. and Mrs. ke main-mainan tradisional ke moden? Both. Terus ke tradisional dan juga moden. Suka main tu getah tu apa? Tak tahu. Lain getah-getah tu. Nampak getah lah. Congkak. Congkak, batu seremban. Memang semua boleh main. Apa peristiwa paling manis waktu zaman sekolah Mr. and Mrs. Aidil? Aku menang competition mewarna, melukis. Peringkat negeri. Kot, lupalah. Apa? Masa sekolah. Masa sekolah dia tak aktif, so tak ada benda. Menengah sangat-sangat tak aktif, macam malas. Apakah ciri rumah idaman Mr. and Mrs. Aidil? Sudah semestinya semua banglo sebiji. 2 tingkat. Ada swimming dekat tepi pool, pantai. Swimming pool. Faiz and Ryan jenis kuat agam tak bila mak dia tak ada? Tak ada. Dia tak kisah pun mak dia ada ke tak ada. Tak. Tak ada jenis yang kisah lah. Macam Raya dia memang akan berkepit dengan mak dia. Lepas tu mak dia akan balik cepat yang mungkin boleh habis kerja. Okey, seterusnya. Dah, tu je. Tu je. Besok malamnya. Kemarinnya tak jawab. Yang masa okey. Yang ni ke apa? Ni tak jawab ke? 11. Sebab kan tak jawab. Kita kan pergi buka kat luar. Ni okey. Fire Rai daripada Adiba Rozali. Fire Rai comel sangat, tu je nak cakap. Hey, thank Terima you. kasih. Mak bapak dia comel tak? Okey. Daripada Izman Alif, Assalamualaikum Mr. and Mrs. Aidil, tarikh birthday bila? Mrs. Aidil 14 hari bulan Mac tahun 1987. Muda lagi. Aku 28 Mei 1987. Daripada Najul, seterusnya daripada Najul Azman. Apa perasaan Mr. and Mrs. Aidil masa dapat tahu Mrs. Aidil mengandung anak kembar? Speechless. Tak, dia macam muka macam tu. Tak expect langsung. Terusnya. Lepas tu daripada Faraz Zulaika, sama ada Mr. atau Mrs. Aidil yang suka kacau anak. Aku suka main kacau anak. Main dengan anak. Main kacau, buat dia nangis, marah anak. Yeay. Setelah daripada Aini Syahidah Anwar, Mr. and Mrs. Aidil siapa yang hantar anak pergi pengasuh? Dulu hantar sama-sama, tapi sekarang since aku dah kerja dekat Media Prima, Mrs. Aidil yang hantar. Dan ambil.
So Mr. Saidi nak berapa anak? Dia nak berapa anak? Tak ada limit. Selagi mampu. Selagi mampu. Selagi mampu dari segi zahir, batin, kewangan. Seterusnya daripada Jannah Syahama. Assalamualaikum Mr. and Mrs. Saidi. Happy sangat tengok korang berdua sweet je. Kalau korang pergi kerja, baby tinggal dengan siapa? Baby tinggal dengan pengasuh. Terima kasihlah cakap kita orang sweet. Padahal aku ni dah tak sweet, garang. Tak ada perasaan. Dia tinggal pengasuh. Pengasuh, the best pengasuh. Baru ada lampu. Seterusnya. Dah habis saja. Tu je? Ha. Okay, thank you korang kerana beri. Untuk masa yang video semalam tu. Yang Semalam pun ada lagi? Daripada semalam punya. Okay. Daripada Nur Dina. Oh my god, Faiz Diki, kau jumpa lagi nanti ke salam dari peminat kawan dia. InsyaAllah kita akan boleh jumpa. Kawan I jugalah, tapi kawan baik dia. Seterusnya daripada Nana Aina, macam mana Mr. Aidi boleh kenal Faiz Diki? dia satu ITM dengan aku. Lepas tu masa intern start duduk sekali sampai kerja. So dia satu rumah, satu bilik dengan aku dulu. Tapi aku tak tidur dalam bilik. Aku tidur kat luar sebab aku suka tidur kat ruang tamu. So dari situlah aku kenal dia. Sebab apa? Sebab katil dia dah berdeka, so dia malas nak panjat. Itulah kisahnya aku kenal dengan Faiz Diki. Itu je. Itu je. Terima kasih kepada korang yang dah memberikan soalan. Kalau korang ada soalan lagi, berikan soalan korang di ruangan komen bawah. Like this video if you like this video. Thumbs up this video if you like. Raya tengah tidur, Fayad pun nak tidur dah tu. So kalau ada soalan lagi, tanya, okay. Jumpa lagi untuk video besok. Bye. Assalamualaikum.